Dengar-dengar result SPM nak keluar tak lama lagi. Apa yang anda perlu buat sebelum result SPM keluar? Pada 14 April ni macam-macam perkara yang berlaku. Okey, yang pertama, permohonan fasa kedua UPU akan dibuka. Yang dah berbuat permohonan, okey, boleh kemaskini balik permohonan anda semua. Pada yang belum buat, anda perlu beli PIN dan buat permohonan baru. Dan yang kedua, pada 14 April juga JPA buka permohonan untuk beasiswa P40. Dan nombor 3, UP TVET pun sama juga membuka permohonan untuk Kementerian Sumber Manusia dari bawah ATAC, ILP. Lepas tu KBS pun buka juga untuk IKBN, IKTBN pun sama juga dengan CIDB dan lain-lain juga. Dan nombor 4, untuk Politeknik pun ada juga. Kamu boleh pergi portal rasmi mereka ke MyPoly CC untuk buat permohonan juga. Selepas itu yang kelima, TVET MARA pun ada buka juga permohonan baru. Untuk IKM, KKTM, MGI pun ada juga. Jangan lepaskan peluang, ini terus ke portal rasmi mereka untuk buat permohonan. Raya-raya juga, pembelajaran itu penting.